Ada orang ayat kuning tanya aku, kalau kata pertandingan yang diadakan pada 26 April nanti, apa yang orang ayat kuning akan dapat? Kalau kata mereka ni menyokong PAS, akan dapat satu kepuasan menghantar mesej kepada kerajaan mandak ini, iaitu kerajaan yang lebih kepada hala DAP, terutamanya hang sebagai orang Perak, yang mana negeri hang telah pun dibentangkan oleh berbagai-bagai NGO dalam Malaysia. Banyak keterisan dari segi hak dan juga tanah Rizak Melayu itu sendiri, dan hang berjaya memberitahu kepada mandak, iaitu baro-baro DAP yang menjadi pemimpin, dan juga hang berjaya memberi satu isyarat untuk menghadapi pada PRU 16 nanti. Bahawasanya kami tidak akan lagi memilih mereka-mereka yang bersekongkol. Dan dalam masa sama juga aku memberitahu pada dia, calon yang presiden hampa calon tu berakidahkan UMNO ke DAP? Banyak muka Melayu banyak, tapi banyak yang jadi anjing DAP, K9 DAP. Hang risik lah dengar cerita itu yang menjadi persoalan. Dan banyak kampung-kampung yang sudah bergolak, tidak bersetuju dengan calon yang ditetapkan. Mereka kata ini bukan dari suara kami, tapi suara daripada abang besar hampa, DAP. Betul ke?